Shiro, tak nak makan ubat. Baik, dah selesai. Nasib baiklah. Kenapa pula kamu yang buat muka macam tu? Alah, saya ni memang suka temankan Shiro. Lepas suntikan cegah penyakit ni, tengoklah keadaan dia, ya. Baik. Selain tu, ada lagi tak apa-apa yang Puan perasan? Ya, lepas buang air kat tandas, saya nak tahu juga ke mana benda saya tu dibawa pergi. Bukanlah. Ya, kebelakangan ni entahlah ada terhidup bau busuk aja. Jadi memang dia ni lah, ya. Kamu ni jangan nak ngapa, boleh tak? Tak, betul ke? Mana? Ada eksim dah tumbuh dekat sini. Mungkin ini puncanya. Eksim? Ada tukar shampoo atau alat-alat yang lain tak? Tak ada. Atau ada sembuh apa-apa pada dia? Tak, seingat saya tak ada. Shiro, bila kali terakhir awak mandi? Ada bau lah. Dengan minyak wangi mahal Mama ni, saya akan buat awak jadi wangi sekarang. Jangan-jangan pasal tu tak? Shinchan, kamu ada buat apa-apa ke? Tak. Rasanya saya tak ada semua minyak wangi Mama tu pun. Kamu kata minyak wangi? Tak ada apalah. Kenapa dengan minyak wangi tu? Jaga diri, ya. Ubat pi dengan ubat serbuk, yang mana lebih sesuai, ya? Rasanya... Saya rasa ubat sebut lagi sesuai dari ubat biji lah. Bukannya untuk kamulah. Boleh tak bagi tahu saya berapa harganya? Ubat biji lebih murah lagi, Puan. Baik, ubat biji je lah. Mama rasa dia akan makan ke? Janganlah risau. Mama pasti akan buat dia makan juga nanti. Saya dah balik. Apa ni? Selamat pulang, Makcik. Lah, Shiro rupanya. Sejak dah tumbuh eksim tu, buat sementara ni kenalah pakai kalung tu. Macam tu ke? Shiro, mari makan. Benda tu Mama masukkan sekali ke? Benda tu, Mama ada masukkan. Apa benda tu? Wah, pandainya kamu makan. Wah, Shiro hebatlah. Dia tahu yang mana satu ubat. Ini bukannya masa nak kagum kat dia. Shinchan, kamu pegang betul-betul ya? Ya, baiklah. Shiro anjing baik kan? Bukalah mulut tu. Mama, cepatlah. Mama tahulah. Shiro, tolonglah dia. Buka mulut kamu tu ya. Shiro? Dia nampak macam melawan je tu. Apa ni? Janganlah cakap yang bukan-bukan pula. Pening-pening. Mama tu lah yang kedekut sangat nak beli ubat. Bisinglah kamu ni. Jadi memang tak boleh lah, ya? Memang tak boleh lah. Nampak macam saya punya benda tu je. Jangan cakap yang bukan-bukan, boleh tak? Shiro, duduk dan diam tau. Macam tu bulu pun kena sapu. Sikat dan belah bulu, faham? Sikat dan belah. Sikat, belah. Mana buahnya? Bukan buah lah, sikat dan belah bulu. Kalau tak selak bulunya dan tak sapukan kat kulitnya, eksim Shiro tu takkan baik. Sikat dan belah bulu. Wah, tuan boleh tahan juga belah awak ni, ya? Tak ada yang bercabar langsung lah. Kerintanya pula berliku-liku. Jangan nak main lagi. Baiklah. Kat sini. Sapu. Seronoklah tu. Sapu. Apa
yang kamu semua buat? Shiro, mari makan. Mama, kali ni dia akan makan tak? Ubat sebut yang Mama campurkan kali ni tu mesti akan jadi. Alamak, kenapa ni? Sama je macam biasalah. Tapi ada tambahan ubat je. Jangan cakap yang bukan-bukan. Cepatlah, marilah makan. Sedap tau. Kalau tak makan, nanti kamu takkan sihat. Kamu kan anjing baik, marilah makan. Kalau kamu tak nak makan, nanti kamu takkan sembuh. Takkan tu pun tak faham. Deria hidup anjing ni berpuluh ribu kali ganda dari manusia. Dengan Hela yang tak pandai ni, mesti dia tahu punya. Kalau Papa senang je dia tipu dengan Hela yang tak pandai ni. Itulah makanan yang dibeli kat pusat beli belah pun. Papa boleh ingat ya, ia macam masakan Mama juga. Apa yang kamu cakap ni? Macam tu ke, Puan? Macam tu lah. Waktu-waktu macam ni, saya syurkan yang ini pula. Kalau makan ayam ni, anjing mana-mana pun akan makan dan tak perlu buat apa di dalamnya pun. Baiklah. Bagi saya ubat tu ya. Terima kasih banyak-banyak. 1 tin 2,000 yen. Apa dia? 1 tin 2,000 yen. 1 tin 2,000 yen? 1 tin hanya 2,000 yen aja. 2,000 yen? 1,000 yen 2 keping. Kalau 500 yen 4 keping. Kalau 100 yen 20 keping. Kalau 5 yen? Nak beli berapa tin, Puan? Bagi saya 1 tin dulu ya. Oh, berseleranya dia makan. Ya, betul lah. Bagus tu, Shiro. 2,000 yen. 2,000 yen. Kalau 1,000 yen 2 keping. Kalau 500 yen... Nampaknya dia ni dah sihat. Baguslah. Baguslah kan, Shiro? Mama, Shiro tak makan lah. Takkanlah dia sakit lagi. Kenapa ni, Shiro? Kenapa dengan kamu ni? Kamu sakit perut ke? Sakit kepala ke? Ni boleh tak? Dah agak dah. Sedap sangatlah tu rupanya. Nasi 2,000 yen saya pun nak juga. Dah tak boleh beli dah. Cubalah faham. 2,000 yen tau. 2,000 yen. Kalau 100 yen 20 keping tau.